Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tular satu video yang memaparkan kejadian rusuhan di sebuah bangunan yang menempatkan pekerja warga asing di media sosial. Apakah yang berlaku? Difahamkan pihak polis telah menahan seramai 46 lelaki warga asing selepas mereka bertindak merusuh dan merosakkan sebuah van milik syarikat di perkarangan bangunan The Summit pada malam Jumaat lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah, Asisten Komisioner Helmi Aris, kejadian kira-kira jam 10.42 malam itu berpunca daripada rasa tidak puas hati sekumpulan pekerja warga asing terhadap warden asrama yang didakwa mengutip denda secara peribadi apabila pekerja melanggar peraturan syarikat. Bangunan berkenaan merupakan asrama pekerja milik sebuah syarikat yang beralamat di kawasan perindustrian Bukit Minyak. Syarikat berkenaan menetapkan peraturan bahawa pekerja tidak dibenarkan merokok atau meminum minuman keras di asrama mereka. Manakala beberapa pekerja juga mendakwa warden asrama mengutip denda ke atas mereka tanpa pengetahuan majikan dan ia mencetuskan ketegangan sehingga mereka bertindak berkumpul dan merosakkan van milik syarikat. Kesemua suspek direman selama 4 hari sehingga 24 Jun ini bagi membantu siasatan dan kes akan disiasat di bawah Seksyen 148 Kanun Keseksaan. Pekerja asing juga dinasihatkan agar mematuhi peraturan dan menggunakan saluran yang betul sekiranya terdapat sebarang ketidakpuasan hati di tempat kerja. Terdahulu, tular satu klip video dan beberapa keping gambar memaparkan rusuhan sekumpulan lelaki di sebuah bangunan yang dipercayai melibatkan warga asing. Rusuhan tersebut bagaimanapun dapat dikawal setelah polis tiba di lokasi kejadian. Berikut adalah video yang telah dikongsikan di media sosial.
Sekian untuk video kali ini. Terima kasih kerana sudah menonton hingga tamat. Berjumpa lagi di video akan datang.